Mami, Osman. Kelepak kelepuk. Aman. Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Mami bagilah Osman geram sikit, barulah boleh naik. Puasa. Astagfirullahalazim. Puasa sayang. Aduh, risau betul sifat tanah ni. Pelik-pelik lah risau. Lagi Mami Syak. Belum siang dah silau. Yang macam matahari juga lah sendiri. Tapi kan Nok. Lamalah. Mami Izzuan Fitri kata dia tengok Mami dia. Izzuan Fitri kata dia tengok Mami dia keras. Nak tengok juga Izzuan Fitri tu molek ke tidak kejadiannya. Tu dekat DP tu, dekat DP kecil tu gambar dia. Yang mana? Sebelah Zarina Anjuli tu. Iya ke Amal? Oh, tujuh soalan lima tu. Kalau dia tinggi okey. Kalau dia Mak Enggal. Dia tinggi. Mami tak payah puasa lah hari ni. Kau jangan nak tarik-tarik orang jadi ni tahu dosa tahu. Kau ingat orang ni penjaga pintu neraka ke? Mami tak payah puasa lah. Nanti kalau tengah hari apa nak macam mana? Kalau tengah hari ni Osman nak macam mana kalau Mami puasa? Apalah, boleh sahaja aku mandi. Boleh. Tak apa ke? Siang-siang boleh? Bulan puasa boleh? Mami, Osman. kelepak kelepuk. Aman. Izzuan Fitri kata dia suka chicken style. Chicken style. Kita suka ni helikopter darat. Helikopter darat? Itulah rambut tu tak tahan tu. Merah. Rambut Mami tu yang Osman tarik rambut tu. Baby. Come baby. Come. Mami. Osman. Chicken style tu macam mana? Apa dia? Chicken style tu macam mana? Chicken style tu Mami nanti malam pengantin kita Mami baring Mami Osman Mami baring lah Osman, biarlah Osman beraksi. Mami baring Mami jadi Itu kata kau nak tarik rambut, tapi aku ni hentak itu hal otak. Jadilah janji cinta kita akan terurai di malam pertama. Usman. Angan-angan tinggi tapi sampai ke Usman. InsyaAllah sampai. Kena selak ke tak? Apa dia? Kena elak urut lah. Urut ni elak lah. Boleh. InsyaAllah berkat kesaksian Mami akan ada keindahan. Mami janganlah puasa hari ni. Please janganlah puasa. Kau ni si batara betul si botak ni tahu. Kau ni janganlah puasa. Dah buka balik tidur. Dah siap dah. So dia Osman try lah wadidau tak boleh. Nonet apa? Perut buncit mana boleh wadidau. Alah, tapi bukan nampak yang awal pun, nampak urut je. Tak boleh. Osman, I tak boleh terima you lah Osman, sebab I ni dia berkawan dengan Mil. Apa dia? Boyfriend I tu Mil. Sebenarnya I tak nak sakitkan hati you Osman. Mil mana? Mil beat tu, buaya darat tu.
Ya, sebab kita pun sama-sama. Dia Buaya darat tu jantan keparat tu. I dia punya. I milik dia. Semalam dia lah keluarkan cekodok. Bukan. Yang dengan cekodok tu bukan. Yang dengan cekodok tu Datuk Hafiz. Datuk Hafiz mana? Datuk Hafiz lah. Datuk Hafiz mana? Datuk Hafiz lah. Kau tak sahur ke? Orang dah kenyang tau. Berapa kali satu hari nak suruh sahur. Kejap lagi kan pukul 12. Kalau ada azan kan kita sahur lah. Kita buka lah. Kita buka bersama-sama tengah hari ni. Biasa orang cakap kalau bunyi azan, kalau dengar azan kita kena kan dah sahur kan? Dah buka kan? Oh ni Datuk Hafiz part 227 ni kaki kencing ni. Cakap nak bagi TTU. Dia lah yang keluar dengan cekodok tu. Nak bagi layan, nak bagi paus. Tu kau ni. Tata Datuk ni pun Datuk beli je. Malam dia tuduh aku keluar dengan cekodok. Lah. Datuk Hafiz ni kaki kencing. Tak boleh percaya kaki goreng ni. Allah bukan ni. Itu azan kan? Man. Kau jauh sikit muka tu. Kepala tu jauh sikit. Ni takut nanti kan jerawat tu terpancut kat sini susah man. Janganlah sebut terpancut. Dia panggil aku lah. Abang puasa dah. Apa ni sebut terpancut ni? Nanti dia orang bawa kita naik mahkamah ni. Cakap Datuk lagi elok dari dia. Osman tahu tak? Datuk tu lagi handsome daripada lagi handsome tak daripada kau Osman. Datuk Hafiz part 227 tu kaki kencing, kaki penipu. Nak bagi Osman paus. Habuk pun tak nak. Tapi yang penting dia handsome Osman. Handsome tai kucing, handsome. Duit banyak dia tak ada je bagi paus Osman. Dia bagi terus ayah transfer. Macam gitu je Osman. Duit banyak kedekut haprak buat apa? Itu dengan kau, dengan aku tak. Ni jangan puasa hari ni, ingat tau. Azam kau apa Mami Azam kau apa? Dah azan dah ni. 6 lebih kan? Thank you sayang. Lagi satu guys. Osman, tapi kan Osman, muka Datuk tu tak boleh lawan dengan siapa-siapa Osman. Handsome betul. Tak payahlah cerita pasal Datuk kencing tu. Intan ambil berat ke Intan? Kakak apa? Kau transfer kat kodok 3K buat shopping. Aduh hai Soman. Lawa Intan ni rambut perah. Intan nak jadi bini I tak Intan? Kau ingat semua orang nak jadi bini kau? Mimpi ngeri lah kau ni. Boleh kahwin 4 orang tau. 4 orang I kahwin, 4 orang I buat simpanan. Beli dengan duit je. Osman, kau dengar sini baik-baik. Kau semalam transfer dekat kodok 3K ke? Alah, baru 3K. Seorang tak lepas 64. Baru 3K. Datuk tu TF aku lagi lebih double 3K tau. Berapa? Banyak Seman. Berapa? Alah, cukuplah pakai untuk 2 bulan. Izzuan Fitri nak kahwin dengan Mami, nak tak? Anak saya, kita dah ada Datuk dengan Mil. Jangan sebut nama Mil tu, jantan jahanam tu. Kenapa pula dia jantan jahanam? Dia kekasih I tau. Semalam kekasih kodok, lepas tu kekasih Farah Queen. I kalau jumpa dia, gigit dia dari atas sampai ke kaki, gigit dia. Nampak jantan kebret. Pandai-pandai je kau nak tuduh-tuduh dia tau. Semua dia nak sapu. Kita dah lama dah declare. Kau yang lambat buat kerja. Nah, Osman.
Mami, 17 3 kupang. Bayar je. Engkau, Seman, engkau tak tahu. Dah lah Datuk tu transfer. Lepas tu dia punya layanan Seman. Aduh, hai Seman. Lah. Dia tak buka hijab. Man, tengok kau Man. Dia buka pun hijab Man. Kopi air tu. Kopi air je. Dah. Sudah tutup dah. Okey. Sudah pada kira. Yang tu, alamak lagi ni. Sudah tutup. Tak ada kopi dah bayar. Tak ada kira. 17 saja. Saya bayar. Kopi dah bayar. Saya banyak orang belanja tahu. Saya belanja. Belanja apa? Mani. Kira sekali. Banyak dia jawabkan ni. Ini kerja senang. Dia bagi 30 ya? Ini mana? Itu duit lain. Dia bagi 30 ya, dia kira sekali. Boleh pula keping. Hai. Tahu. Osman tak ada duit tu Mami. Tolonglah dibayar. Aduh hai Adam. Bagi rokok lepas tu tiup asap kat saya. Mami, hai. Asap amboi kat saya. Mami kata sama. Gopeng sama RM5 tak jumpa. Halah. Yang tambalnya kan RM1. Yang hak kopeng tengah-tengah RM50. Yang lain semua RM1. Satu je RM50. Tak benar Datuk. Dia disimpan. Osman, kalau nak kahwin ni Osman makan modal kau ni Osman. Kebalik mandai jadam. Osman. Wow, dah cucuk. Kejap, Osman, Datuk. Ni Osman, sekejap Datuk ni lah, kejap lah Datuk, kejap lah sayang. I tengah ni lah sayang. I tengah, Datuk, sekejap tau. I tengah lawan fikir dengan Osman ni Datuk. Datuk tu kejap Kenapa? Dia ajak buat apa? Mungkin lah ayang. Apa? Dia ajak buat apa? Datuk ajak buat kerja. Yang penting Datuk punya mantap. Dan nak azan ni kerja apa? Datuk nak ajak gini genting. Kecuali you tak puasa hari ni, boleh lah. Macam esok saya nak shopping dengan Cekodok. Nak shopping dengan Cekodok besok dengan Datuk sekali Okay Datuk. Pergilah shopping, merambus lah. Ya, Datuk nak payung. Datuk dah lah banyak duit. Kita besar. Lepas tu antap punya A+. Tak payah goyang-goyang dah, angon iri dah. Tak payah nak acau-acau dia. Dia dah macam tu Osman. Mami, kursi tu mahal ke? Osman, dah azan Osman. Dah azan. Kau minum lagi Osman. Belum, 6 suku. Ninia. Hey Osman. Cantik ke Osman? Cantik. Ui, lawanya Ninia. Datuk lah yang bagi ni Osman. Apa dah kursi tu? Datuk yang hadiahkan. Datuk mana? Datuk Hafiz lah. Datuk Hafiz.
Tak minat lah dia. Tahun ni kita baju sedondon dengan cekodok. Datuk payung. Saya raya sorang-sorang je tepi longkang. Oh, nantilah suruh Datuk ajak sekali. Itu pun kalau Datuk nak lah. Datuk kata tahun ni baju 3 pasang je dengan cekodok yang sama. Kalau puasa layak jadi suami awal macam ni. Aku nak bayar lah. Awak cerita. Mami! Apa? Man! Osman, nanti kan, tapi kan Osman, Datuk tu kenapa kalau kita keluar dengan dia suka makan suap-suap, Osman? Janganlah sebut nama Datuk Kencing tu, Hafiz tu. Apa? Tak kasi sebut. Mami tak solat subuh ke sayang? Datuk cakap tadi kan cuti kan belum mandi kan, belum sahaja aku mandi. Mami datang bulan PA. Bukan period tapi belum sahaja aku mandi. Oh, Mami ada semalam bermanja dengan Datuk Manja dengan Datuk lah semalam. Tapi amai-amai dengan Datuk. Kena mandi dulu Terima kasih tau sayang sebab layan abang. Apa ya kau cakap kali amak mention dia tu aja gitu. Awak cemek hampak-hampak ni malam pertama lah cerita ni. Osman. Ha? Besok I berbuka puasa dengan Datuk. Dia datang Johor ambil I. Kat mana? Penting besok. Malam baru I jumpa Menteri Besar Johor. Tapi kejap lagi dia gerak lah ni nak ambil I, nak pergi sana. Di mana? Nak pergi Genting lah. Semalam dia suap cekodok, malam ni dia suap I pula. Boleh tak jangan sebut-sebut nama dia orang? Kenapa ni Osman marah sangat ni? Kita sembang pasal kita dah lah sebut-sebut nama dia orang pula. Tapi Osman, dia macam dia nakkan I kan. Jadinya I terpaksa terima. I terima lelaki yang banyak duit, yang ada kereta besar, lepas tu ditransfer. Kalau setakat cakap sayang je, alahai mimpi lambat lagi Osman. I ada tanah kat Taiping. Kenapa? I ada tanah kat Taiping 2 ekar. 2 ekar je? Kita ada tanah dekat Johor 10 ekar ni. Mami, cuba buka rambut jap. Kenapa nak buat modal? Nak buat modal pun tak boleh. Benda dah tak nampak. Jom belakang sikit angkat tangan je. Tak nampak Osman. Tak boleh. Kalau nak buat modal pun tak boleh Osman. Osman punya dah tak nampak. Oh. Ni kan Datuk cakap jangan tunjuk kat orang lain. Tunjuk dekat I je dia cakap. Tunjuk dekat dia je. Dia kata you I punya. So jangan tunjuk kat orang lain. Dia cakap macam tu Osman. Dia memang kaki betina lah. Kenapa? Nanti Mami nak pergi shopping raya kat mana? Dekat Genting, dekat mana-mana je. Yang tengok Datuk bawa je lah. Datuk bawa pergi mana ikut je. Dekat KLCC. Ya, untunglah Osman.
Anak shopping dekat KLCC. Kan kodok. Tak, dengan ni, isteri I, Ninia dengan awak cemen. You kan ini nombor 3, you madu nombor 3. You ikut je lah. Nak jadi beg BL buat macam tu, kat cici je. I beli kat you Hermas. Ah, I beli kat you beg Hermas. Osman beli baju Melayu kalau apa Osman nanti boleh sama. Tak order lagi baju raya. Apa pula kau Tengah tunggu order? respon. I dah order dah dekat Nanti Jekyll. kau- Tengah tunggu respon. Kak Jeka tak ada saiz Osman. Mana ada I dah order dah saiz? dekat Jekyll. Tengah tunggu respon ni. Kenapa Dia orang tak tunggu beritahu. respon bercuma ke? I dapat sponsor daripada Jekyll 3 Julai. Oh, tapi I ikut je. Kalau Datuk kata biru, I pakai biru. Kalau dia kata merah, I pakai merah. Tapi semua kamu I ada. Bawa Osman ke jalan fikir power saya lelaki orang ikut je. Apa benda musibah tanah pagi-pagi buta kau punya ayat ni. Jari kau bengkak ke kali mak 60 kali aku baca komen kau ni. Sakit betul hati aku hai. Apa yang kau tulis ni syaitan? Sakit pula hati aku hai. 60 kali aku baca ni. Beri aku baca komen kau ni Osman. Apa dia? Osman janganlah marah-marah. Esok jom berbuka sekali dekat Star Hill, Bukit Bintang, jom. Boleh tapi kalau Osman mandi dulu. Tidak pun dekat JW Marriott ke Grand Millennium. Tapi besok Datuk nak bawa pergi Genting macam mana Osman? Datuk tu kencing je, tak percayalah. Ada mute dia Kenapa tak? saya tak boleh percaya? Ada mute dia tak? Aku itu dah Awak dia cemen dah nak ni ajak last man. Awak cemen nak ajak berbuka ke dekat mana? Mungkin jangan masuk Osman. Osman. Janganlah cakap-cakap kali dua Osman. Apa dia Mami? Osman besok pergilah Yunam haircare. Mami dia hidup Mami, dia keras Mami. Ha? Osman kedai amak. Tak, dia keras, dia dah hidup. Oh tadi dah insulin dah. Tiba-tiba keras pula. Tapi sejak je anak ocut air. Tu lagi. Mami, malam ni kita jumpa Tak boleh, Datuk dah booking. Kita jumpa dekat Bukit Bintang Boleh je tapi Osman kena mandi pakai perfume yang mahal. Lepas tu tanam rambut dulu. Boleh. Tapi yang penting Osman kena pergi spa untuk itu dulu. Yang itu yang penting. Osman makan kuih putih je lah. Duduk lagi aku ni alamak Aisyah. Jangan-jangan lu orang dah hari kau ni. Oh hidup alamak ai kau bahal kau ni. Morning sayangku. Aduh tanah rambut si Mami gelak dia bergoyang Mami. Yang penting goyang sama tau. Bukan macam kau goyang sebelah satu sebelah. Macam kau punya PKP Osman. Baring je. Jaga-jaga. Kita tak lagi Osman. Masih Mami, begini kau. Jaga-jaga PKP man. Mami baju tu ketat Mami Kat sana ada tanah tak Osman?
Ada. Kau pergi ambil tanah tu, kau pergi samak mata kau dulu. Kenapa? Kau ni mesti terbuka sekejap. Mata kau ni roboh tengok tempat lain je. Kau pergi sana. Dah azan ke belum? Azan ke belum? Mata dia robohnya. Bagus mami, bagus dia sultan dalam rambut. Dah azan ke belum? Minum. Farah mana pula tu? Nanti je. Lawa Farah. Farah ni lawa, rambut perang. Farah mana pula? Ramainya lawa-lawa Best tu. Farah nak kahwin dengan I tak? Malam gunung dah jatuh sekarang. Syak. Bukit Mak punya cekar. Dia hantar muka pecah pintu. Kiri kanan badan penuh tetu. Depan belakang badan penuh hulu. Membuat aku hidup tak menentu. Mami. Kau ni memang azan. Jap, azan. Sabar, azan, sabar. Ini semak masuk mulut. Itu biawak mulu masuk mulut. Dia kan dia tanaman dia kan itu. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.